Mana Papa? Mama dah ada. Busuklah tepi ni. Kita kena buang ke? Kau lah buruk sangat. Susu? Susu? Tak ada juga. Nak susu. Papa! Dah berak. Dah berak. Dah berak. Jom cari Papa. Ya. Ya. Busuklah cari. Mau cari. Papa! Surah. Rasa ada mama papa dalam ni lah. Ada banyak mama papa yang isi dalam ni. Papa! Tunggulah. Cepat sikit! Ikut aku. Kenapa kau? Baby mana boleh marah-marah? Baby lah. Baby tak ada marah-marah lah. Balik ke atas dulu. Kita tengok. Jom. Aduh, malu. Aduh, aku malu. Kau suka Papa yang macam mana? Aku suka papa handsome. Langsung, okey, jom kita cari. Mama nanti kita cari. Okay. Ya, jom. Ari. Cepat sini. Tengok dia. Echa. Oh my god, so cute. Ni berapa bulan ni? Ni berapa bulan? Mana mak bapak dia? Tengah cari ni. Bijak budak ni besar. Macam makin rendah je ni. Ami. Oh my god. Mama. Oh, yang mama yang ni. Ha. Budak. Serius ni nak mama ni. Betul ni. Come to mama. Betul ni. Lama tangan isap nanti gigi ke depan. Kalau budak-budak begini sedap cium lehernya kan? Takkanlah cium leher bayi lelaki je. Ni. Pak mandi ke? Pak mandi. Ni comel gila. Tak apa. Kalangan baby tak apa. Tanya balik tak apa. Orang suka bau baby ni macam lain macam bau baby. Ni baby ni wangi. Baby tu wangi. Kamu buka jangan. Tapi best lah baby ni kan? Ya ke? Baby dah pakai gigi. Asal baby ni macam bau Nak suria tanya ni. tak, siapa yang jaga baby ni di blend kuat sangat bau dia? Papa kami hilang. Apa hilang? Mama pun hilang. Dia kasih minum kami susu pekan. Kasiannya. Asal Messi return papa Messi. Mama nak susu. Serius ada susu. Nak susu. Comelnya India yang aku Papa punya kasih ni. susu. Baka baiknya. Bapa umur ni. Bapa baiknya awal-awal dah berbulu. Kembar. Diorang kembar weh. Baby. Diorang kena baby. Cuba sebut papa. Rampak. Diorang cari mama papa. Baby girl sebut mama, papa. Mama papa. More cute. Lepas weh. Weh tak lepas. Tak tenang sangat. Dia tengok jap nak cek belakang. Berak ke? Boxer tikar-tikar tu. Amir. Vera. Nak tolong cuci kan? Tak apa, kita ada babysitter perempuan. Tak apa. Ni. Terancam. Vera. Jantan pagi ni. Dia dah berak weh. Dia dah berak. Vera. Angkat dia. Wow.
Takkan Anak baru ni. Contoh baby. Oh baby dah janggut. Saya dah. Ni sedu. Dia kembar lah. Kembar. Oh ya ke? Lainnya Kembar. kan. Lainnya. Semua je kembar dia. Oh dia getar. Banyak bunga tak? Bapa dia Arab betul. Bapak dah. Kan? Kalau papa jahat. Dia nak minum. Dia nak minum. Okey, cabut puting. Bulu tu buat dengan apa ni? Takkanlah tak Sedain. orang kan. Hisap lah. Kanan je baby ni. La ilah. La ilallah. Itulah. Tak boleh sentuh. Dia kena macam ni. Allah semua. Ya. Oh, coba ni baby ni. Daripada jalan ke? Ya. Okey, cepat jalan. Jalan. Tadi. Masih berangkat lagi, masih berangkat. Jalan. Terus tadi datang tu tadi. Tadi. Ayah Allah. Baby program. Baby program macam mana? Bukan. Oh, tak. Marah fotografer La ilah. Baby pakai kunci, siap suara dia. Dah besarnya dia. Baby ni dah lemas ni, lemasnya. Guys. Apa bagi sini? Guys, baby ni dah sunat belum? Kita ada doktor dekat sini, guys. Pegang dia, guys. Bagi dia mana sekarang? Oh my god. Rumah bius mana? Share rumah bius. Jangan bagi kembar dia tengok, guys. Nanti kembar dia lari. Jangan bagi, guys. Baby tu dah nak tidur dah. Kita fokus kat satu baby je pula. Tidur lah, tidur. Yang ni tidur. Pergilah tidur sana. Baby ni macam ada kat sini. Rasanya papa kita tiada dekat sini. Tak ada. Bapak kau lari nak. Mama pun tiada. Kita kena carilah. Jadi kita cari mana tu? Mak. Nak ke kamera. Nak kena doktor juga. Ya Allah ni. Tak harap lah mama tak ada kekuatan. Ya mama ni cantik. Mama ni cantik. Mama main ni. Pergi. Mama ni cantik. Ay, nak. Mana? Apa ni? Dorang kan mengambur je. Hai Nina. Pegang mic. Rasanya mama kita tiada sini. Jom kita cari. Jom. Jom. Kami cari mama mau nenek. Mau nenek? Itu nenek tu. Mama ni pun cantik. Ay, kau mau nenek di sini? Memang di sini. Amri. Mama ni pun cantik. Mama ni cantik. Ay, cantik. Tengok anak mama macam mana. Ini bukan anak mama ni. Okey, kalau ini mama, kalau pergilah papa ni ke sana papa tu. Itu papa. Papa. Dengan papa. Mari Oh, sini. Dengan papa, cakap papa. Papa. Papa mau nenek. Kami cari papa. Papa ni macam garang. Okay, aku tukar kris terbaru lah. Aku tukar kris terbaru. Zuri adalah pasangan balik kris. Apa salah kau je selalu ni? Nak apa ni? Nak susu. Nak susu. Bagilah susu, bagi susu lah. Nak saya bagi susu. Bagi susu lah. Nak aku bagi susu. Papa ni pun jahat. Mai jauh. Pantalla, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la
papa yang sebenar ke? Papa Kevin tak? Papa nak duduk. Papa tengah repair. Papa tengah kerja cari nak beli susu mama. Ini papa. Papa! Apa ni? Ini betul Papa. Apa ni? Ini betul Papa. Papa baru. Sampai hati papa tak nak dukung anak. Yang ini, dukung yang ini. Orang dah kahwin. Tak siapa mana tak siapa? Luar. Jangan ni semua bapak berbual aku ni. Tak ada aku tu dah. Tak siapa mana tak siapa? Tak tepi ni. Papa di sini semua jahat. Mama pun semua jahat. Ha? Anak apa? Kembar. Ni nampak macam anak orang Ni anak Sudahlah. Kami tak nak Papa dekat sini. Mama sana semua jahat. Mama. Kami cari Mama. Apa ni weh? Nak cari Mama. Mama belakang. Ha? Kat belakang. Mama tu dah biasa sangat tadi. Buka. Dah Mama ni dah jumpa. Mama nak susu. Susu. Kenapa? Apa ni weh? Nak susu. Mama bagi susu. Nak susu. Mama rasa mama tahu. Budak-budak ni macam comel. Mama sampai hati mama tak gosok ni. Mama rasa mama tahu. Adik nak gula-gula? Tak adik-adik nak kena dukung Adik-adik nak gula-gula tak? Oh. Gula-gula kecil sana sikit. Adik nak gula-gula. Menangis. Mama. Okay, Mama sini Papa ni. Papa tak jumpa. Buruk sangat. Jadi okey. Jadi anak siapa mak bapak kau? 2 kali je punchline ni. 2 kali ah. Takut. Bau puting. Mama mau. Jom, kita cari Mama baru. Papa baru semua sini jahat. Salah konten ni. Ambil. Aku dah dapat susu. Ya, jom cari susu. Mana topi kau? Ini dah jauh saya kecil. Mainan aku hilang. Tadi. Ambil je mainan aku. Oh, Macam nak main. Aku nak susu. jom cari susu kejap. Susah lagi gigit puting ni. Oh, takut jangan. Jangan. Peganglah pula. Tak susu lah. Oh, macam bodoh. Dia baby tipu guys. Ni baby betul. Okay? Mana ni? Kenapa tu? Emergency. Val, ni parking tepi jalan. Awak marah orang. Susah lah. Ambil. Boleh masuk lah. Boleh masuk. Ya. Manja sangat. Dah. Tunggu sini tau. Nak cari susu. Ini konten apa? Ini konten apa ni guys? Lingus keluar lah. Macam betul-betul jadi baby ni. Siapa ikut ni? Siapa tak? Oh, ikut Mesti korang semua rasa nak bernampak kan? Ya, susu.
Nak susu. Kau ni dari tadi nak susu je kau cakap. Nak susu. Udah dari terus. Kita mesti pakai botol. Nak. Yeah! Nak susu. Yes. Nak susu. Aku stres lah. Alah, tumpah! Mana? Tumpah! Aku macam benci tengok diri aku sendiri lah. Tak boleh. Dia macam dah lama hidup kan? Dia pandai buat. Kat mana ni? Tak balik lah, nak tidur. Sebelum tu tambah bedak dulu. Habislah kereta Amri. Kereta baru Amri dah ocak. Okay, sebenarnya konten ni sebenarnya bukan kita mau cari mama papa pun. Lepas tu? Sebenarnya konten ni adalah konten aku mau transformasi kau. Sebab kau selalu buat aku comel-comel dalam konten kau kan. Sekarang mari kita bercomel. Lepas tu kasih kawan aku servis kereta. Okay, yo! Amri baby buruk. Amri baby buruk. Kau mau jadi baby aku? Hah? Baby aku. Ni dah jadi? Eh. Baby. Cepatlah Amri. Baru saja dicakap kita cringe. Kau ni kau cringe lagi. Dia yang malu, dia yang malu. Semua orang tengok kami ni. Baby mana boleh ada kereta? Diam je, ini bukan kita ni. Kau suka kan papa yang ni? Hah? Papa yang ni kau suka kan? Kau mau papa yang ni? Abang macam pelik ah tengok kami. Amri, baby cakap macam ni. Cakap. Betul lah cakap kau tak baby yang menakutkan. Ramainya. Ramai. Oh, tak nak lah. Yang kena. Konten sesuai untuk kita. Awi sesuai Amri. Semata mati dipetik tidak kembali. Janji kamu duduk cari karena alasan tak kamari. Itu begitu. Kenapa? Baby? Hah? Baby kenapa? Nak mainan? Nak mainan. Sesuai lah tempat ni. Nak mainan Kau fikir. lah. Ni. Pakai topi. Nanti kau sakit. Kita dah meeting Oh, lah. Kantoi lah kita baru beli. Best kan seharian jadi baby? Hah? Tidaklah seharian tapi Tapi kau jadi baby juga tak nak. Aku nak kau jadi ayah. jadi ayah. Aku seorang Untuk kau? jadi baby. Mana boleh? Hah? Mana boleh? Dah pula? Kenapa kau tak nak jadi baby? Sebab dia punya mami. Mami? Mana mami tak ada? Ada mami? Tak ada mami? Jangan. Jangan. Okey. Betul-betul disediakan tempat itu. Ami. Ada putih. Bagus-bagus kau bercakap sebelum aku rembat kau.
Ini kita boleh bicara betul-betul sudah. Sebenarnya konten ni bukan cari, sudah aku cakap tadi kan, bukan mau cari mama papa pun. Tak ada pun. Rupanya kau sebenarnya- nak bawa kerja servis kereta je. Betul. Ini challenge ya untuk kau. Tak malu Amri, aku tak malu. Serius ah? Ya. Serius kata malu? Tak. Okay, stay tune. Aku akan buat kau lagi malu lepas. Okey dah tak. Tak Amri. Apa perasaan kau hari ni? Happy ya? Happy? Happy. Haus lah. Amri. Amri, last kau pakai ni waktu kau umur berapa? Mana lah Pi, ingatan tu aku masih berhingus saja. Yang aku tahu time tu main je. Ini kalau aku jumpa dulu mainan ni, Ha? confirm lama aku di sini. 5 jam pun aku nak kisah. Betul, comelnya Amri. Comel. Amri comel lah. Cari pergi balik boleh? Belum. Belum. Tak pelak. Sini. Semua orang tengok kami weh. Budak-budak memang bising lah. Lah. Dia nak expect apa? Dia nak expect apa? Tak apa, Amir. Tak apa, Amir. Tak apalah. Apa first impression kau Hmm? bila kau dapat tahu yang aku berpartner dengan kau? First impression. First impression aku macam Amri tak ada. Betul ke? Tapi aku rasa betul lah sebab sebelum ni Sebab Nazir dengan Amri kita orang macam suka gaduh-gaduh. betul. Dari first lagi kalau kau tengok orang-orang di TikTok edit yang kita ni selalu satu frame. And then kamu tidak tahu pun di sebalik semua tu sebenarnya aku dengan Najla pernah tanya dia. Aku cakap kau mau enggak jadi partner aku? Dan dia selalu cakap yang dia tidak mau. Tak nak. Nazir tak nak sebab Nazir rasa Amri ni dia punya personality lain dengan Nazla. Dia macam kita orang macam tak sekufu kepala otak tau, rasa macam nak gaduh je. Kalau korang tengok kat konten Luna pun Amri dengan Nazir ni banyak macam gaduh-gaduh macam Sebenarnya bukan sweet pun tu. dia Serius. Dia tak pernah sweet pun. Betul. Amri pernah tanya Nazir personal. Nak Betul. jadi partner aku. Tapi Nazir selalu reject dia. Macam tak nak aku macam tu. Aku pun inilah okay. Ini betul-betul challenge lah untuk partnership kali ni. Aku rasa challenge untuk aku, challenge untuk kau juga. Betul. Sebab apa? Sebab kita dua-dua baru dan tidak tahu siapa yang boleh bawa siapa. Yes. So macam sebenarnya pun sekarang pun aku dalam kerisauan tau untuk bawa partnership ni. Tapi aku yakin ya yang kita boleh buat. Boleh. Ni tengoklah first content Zuri dekat YT Mazhar. Alhamdulillah. Hit 100k Amri. Disebabkan lakonan Amri juga best. Kalau tak ada Amri, tak ada yang boleh nak jadi. Okay, so dia sama-sama. Sebab dia begini tau. Aku sebenarnya pressure. Betul. Sebab apa? Sebab kita terlalu kompetitif. Sebenarnya kita buat benda ni untuk fun sambil bekerja sambil kita having fun kan. Tapi bila kita ditenggelami oleh partnership lain, aku rasa macam aku ada satu tekanan yang aku rasa macam aku perlu buat something untuk Zuri ni. Aku tambah down lagi sebab apa? Sebab bila aku dapat tahu aku berpartnership dengan kau, malam tu aku perlu rekod lagu tau. Sejujurnya. Dan hari tu juga aku berpartnership dengan kau. Terus aku macam siapa yang mau mulakan langkah? Takkan kau yang mau mulakan langkah kan? Sedangkan time tu kau tidak datang pun. Kau tidak datang, lepas tu aku yang tahu benda tu. Aku lepas konten di partnership, aku terus call dia tau. Aku cakap Nazla. aku cakap Najla, kita berpartner. Partner ni Lepas tu dia macam time tu dia sakit. Aku dengar je suara dia shock. Dia shock terus aku macam kita boleh buat ni. Kita boleh buat ni. Tapi bila aku sudah buat first content, time tu rushing sebenarnya. Tidak ada storyline pun. Tapi Nazir rasa lega sebab Amri dah mulakan langkah yang laju tau. Even though rushing. Sebab orang ni semua dah start first content. Zuri belum ada nak harapkan Nazir tu dengan demam lagi. So Amri ni macam mana pun dia kena buat juga first step. Kalau tidak, kita orang lambat untuk post video di antara shoot orang lain. So even though rushing pun, at least Amri ada first content untuk Zuri. Okay lah, okay.
So aku macam selepas daripada itu aku down sebenarnya sebab bila tengok sebabnya konten di partnership ni adalah konten yang satu titik mula ataupun batu lonjatan untuk kau dapat satu spark. Betul. So bila aku nampak view tu seolah-olah tidak ada spark, sumpah aku down ni. Actually Amri, kau tahu tak, kau partnership aku lelaki yang pertama yang aku buat first content hit 100k before 24 hours. Kau orang pertama tahu ni. Congrats. Amri orang pertama guys. Sebab apa? Jujur aku cakap aku dapat tahu yang konten aku tidak boom. Aku mau pastikan yang konten kau boom. Lepas daripada tu aku discuss dengan dia. Mau buat apa dan paling dekat yang boleh aku terfikir itu adalah prank. Prank. Aku bagi tahu dia, aku cakap dengan dia aku tak kisah kecaman apa semua ni, yang penting kita dapat spark. Spark, betul. So congrats lah. Thank you sebab Amri juga, sebab kau juga. Tapi Amri, aku nak tanya kau something. Kenapa dekat konten Amri tadi aku cakap stay dan kau cakap berubah? Kenapa? Kau rasa kau tak boleh tanggung benda ni ke? Kau rasa kau takut aku rasa sebab terlalu awal untuk aku bagi keputusan macam tu. Tapi soalan tu sudah diajukan, faham? So aku rasa macam sedangkan kita baru 2 konten dan kau dah cakap nak berubah. Lainlah kalau kita dah lama tapi kita tak naik, aku pun akan cakap berubah sebab kita tak naik kan. That's why lah, sebab aku tidak dapat spark tu. Kalau aku dapat spark tu, aku tak kisah sumpah aku down, berapa hari tu aku down. Tapi aku paksa diri aku untuk aku mau shoot konten. Gitu. Apapun cara yang aku buat dalam konten tu aku mau buat juga. Yang penting orang nampak yang aku ada usaha. Gitu. Kita cubalah cari spark tu Amri. Kita kan baru beberapa hari je. Mari terus nak ada spark. Dalam konten tu kalau kamu tengok aku balik-balik rasa aku minta maaf dengan dia. Aku rasa bersalah sebenarnya. Ya weh. Aku banyak kali pusing belakang cakap sorry aku cakap tak apalah. Okay je. Sumpah aku pressure sebab benda ni macam perlu bersaing tau. Sangat-sangat aku rasa macam pressure tu sangat-sangat kuat gila untuk aku. Aku sampai bayangkan aku beberapa malam tu aku selalu fikirkan macam mana aku mau buat, macam mana storyline yang aku perlu buat. Dan aku tidak discuss dengan kau pun. Mungkin kalau aku discuss dengan kau mungkin kau akan membantu sikit gitu, tapi aku tahu kau busy kan mungkin. Discuss je lah Amri, just call me, I'm free. Cuma kalau aku tak ada rasa ada idealist macam kau. Kau tak ada lah idealist mana. Saya just dapat benda yang boleh buat konten je buat je macam tu je. Yang pride tu pun daripada idea Amri juga sebab dia kata dalam konten tu at least kena ada point. Key point. Dia jangan kosong. So Nazir dekat stage okay. Lagipun ramai sangat request kat aku nak content prank. So why not? Sekali naik. Best. So, aku harap kita boleh kakak momentum lah untuk orang still atau kita sampai. Aku perlukan kata-kata semangat, suntikan semangat dari kau sebenarnya. Juga. Aku rasa macam Amri, sumpah aku cakap sebab aku cakap straight konten habis sebab aku rasa Amri doing good. Dia memang buat yang best lah. Dia perform great kat konten Nazir rasa dia buat itu baik tau. Dia ni yang rasa down. Amri, aku rasa kau okey, sumpah. Aku terkejut waktu kau cakap nak berubah. Tapi macam, kau okey lah Amri. Dia macam nak luka kepala kau waktu tu. Dia boleh tak confident pula. Baru satu konten, first konten. Tapi aku faham je, Amri mesti rasa down sebab dia kan lelaki. Mesti dia rasa macam sifat nak guide tu, nak carry. Tapi first content macam pula rushing kan untuk content kau yang first tu. Nak tahu satu content yang baby ni boleh naik. Baby Abang Umar tu cakap boleh naik dia boleh shadow ban kan. Shadow ban kau sekarang tak shadow ban dah berapa ratus ribu dah YouTube kau ni Amri. Dia satu je yang cakap Amri ni is a good untuk bekerja lah. Dia sangat bagus, serius. Dia boleh sumbangkan idea. Apa yang dia sumbang idea tu memang dia menjadi tau. Macam tengok first content macam tu. Ambil aku tak resti nak bagi kata-kata semangat. Tapi aku just nak cakap sebab aku positif sebab aku suka kau. Aku ambil dengan dia. Amri, kamu janganlah nangis. Amri, stop. Jangan nangis. Oh guys, aku rasa faham perasaan Amri guys.
siapa je tak perja guys kalau ship lain semua boom. Tapi ship kita orang ni masih slow-slow nak naik sebab kita orang dua-dua masih baru. Aku Nazrat masih faham Amir rasa benda ni sangat berat untuk dipikul. Tapi insyaAllah Nazrat rasa Zuri boleh buat. Amir jangan nangis. Amir first time aku tengok Amir nangis guys. Amir sumpah Amir aku cakap kau orang pertama yang boleh buat view aku boom tau. So that's mean apa? That's mean you are the one Amir. Kau lah yang terbaik untuk aku. Asyik. Dia betul. Jangan rasa diri kau down. Okay? Jangan nangis. Jangan rasa kau. Kita enjoy je, okay? Kita enjoy je buat konten. Kalau kita boleh, Amir. Kita boleh. Amir, satu lagi. Group friends kita laju tau. Naik orang. Ramai orang suka kita, Amir. Group friends kita ramai gila. Sekarang dah 3,000 lebih ke atas. Dah baru berapa hari kita buat group friends, Amir?